Assalamualaikum, salam sejahtera, salam dunia otomotif. Okey, so depan aku hari ni ada lebih kurang 4 unit Mercedes A180. Alright, 3 unit hatchback, 1 unit sedan. Alright, so untuk unit yang pertama, kita ada Mercedes-Benz A180 AMG Line tahun 2020. Okey, so korang boleh tengok bahagian belakang. Yang ini tahun 2020, Japan spec. Mileage kejap Mileage 70,000 km. Alright. So datang dengan full black interior, half leather semi bucket seat. Okey. Yang ini kita nak jual pada harga 160,000. Okey. So jom next unit. Okey, so unit yang kedua, yang ini tahun 2022. Warna silver, Japan spec juga. Okey. Tahun 2022. Yang ini latest sikit lah tahun dia. Okey, yang ini mileage 34,000 km. Full black, semi bucket. Datang half leather seat. Alright. So, yang ini kita jual pada harga 179,000. Okay, so next unit. Alright, so untuk next unit, yang ini tahun 2020, warna hitam, Japan spec juga. Yang ini AMG Line, tapi premium spec. Okay, tahun 2020, AMG Line. Okay, so yang ini kenapa premium spec? Sebab dia ada ambient light. Okay, ada head up display, and then datang dengan mileage 55,000 km. Okay, double memory seat, semi bucket dan juga half leather. Alright, yang ini kita jual pada harga 168,000. Okay, so last unit. Okay, last unit, sedan A180. Yang ini tahun 2021. Okay, yang ini SE spec basic. Alright, so yang ini datang mileage rendah, bawah 10,000 km. Okay, yang ini mileage 9,000 km. Okay, so apa beza dia? Dia datang dengan seat yang biasa, half leather, tapi bukan semi bucket seat. Datang double memory seat dengan mileage yang rendah. Alright, so kalau korang berminat untuk mendapatkan A180, kita ada sedan 3 unit hatchback. Korang boleh tekan link di bio ataupun roja aku di talian 0173670749. Okey, stok tak banyak. Kita ada 4 unit saja. Kalau korang berminat, roja sekarang. Alright, ciao.